Raya kali ini, raya kelima kami bersama dengan penyimpan emas dalam bimbingan kami bersama dengan Jihanut Network. Salam perkenalan buat semua ibu ayah, saya Meja Sakinah dan bersama dengan suami Kapten Zahrin. Alhamdulillah kami dah bantu ribuan penyimpan emas membina kekayaan emas untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga sejak tahun 2021. Sejak itu, terutamanya semasa musim raya macam ni, kami melihat sendiri bagaimana satu keputusan kecil yang dibuat semasa raya akhirnya mengubah perjalanan keuangan sesebuah keluarga. Pilih untuk mula ada Gold Accumulation Program, GAP Public Gold, paksa diri mulakan simpanan emas yang pertama dan berusaha dapatkan PG Code bersama-sama dengan kami. Langkah pertama, seseorang itu akhirnya membawa kepada seluruh ahli keluarga mula membina aset emas masing-masing bersama-sama dengan Public Gold. Ramai juga yang aktif kongsikan manfaat emas kepada rakan-rakan, kenalan untuk banyak keluarga. Ramai ibu ayah yang bermula dengan sangat-sangat sederhana sahaja sebenarnya. Ada yang mula dengan duit raya anak, ada yang mula dengan sikit daripada bonus raya, ada juga yang mula ambil daripada gaji pertama sempena musim raya. Untuk setiap penyimpan emas yang mulakan perjalanan kaya dengan emas bersama dengan kami akan dapat kelebihan untuk kuasai ilmu emas dengan lebih cepat sebab kami akan masukkan semua orang dalam grup penyimpan emas. Dengan ilmu akhirnya menjadikan seseorang penyimpan emas itu punya kekuatan, jumpa cara untuk konsisten selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun lamanya. Hanya dengan simpanan emas yang pertama pada musim raya itu, ramai yang akhirnya dapat bina simpanan pendidikan untuk anak-anak, dapat adakan simpanan kecemasan yang bagus untuk keluarga dan berjaya capai banyak matlamat simpanan dengan emas. Jadi terima kasih juga buat ibu ayah yang berkongsi kegembiraan hari ini asbab bermula simpan emas pada raya tahun-tahun yang lepas. Sebenarnya raya memang waktu yang sangat sesuai untuk mula simpan emas. Dalam kesempatan fokus dengan ibadah pada bulan Ramadan, Syawal, ramai keluarga mula membuat refleksi tentang diri, tentang keluarga, termasuklah tentang kehidupan dan masa depan. Apabila anak-anak dapat duit raya, itulah masa terbaik sebenarnya ibu ayah ajar mereka tentang simpanan yang sebenar, bukan simpan duit semata-mata. Tapi mulakan simpanan emas yang boleh bertahan lebih lama sehingga mereka dewasa kelak. Semasa musim raya juga, ramai keluarga, kawan-kawan berkumpul bercerita tentang kehidupan. Kami gembira bila semakin ramai yang nampak kepentingan emas dalam membina masa depan keluarga dengan lebih baik. Tak perlu nak tunggu duit banyak, tak perlu nak tunggu masa yang sempurna kerana semua kita memang sedang membina simpanan jangka masa panjang keluarga kita masing-masing. Jadi kita mula sahaja dengan apa yang ada. Mula dengan bajet yang kita boleh. Boleh pilih untuk mulakan dengan duit raya anak, dengan bonus raya ataupun guna sikit daripada gaji bulan ni. Tindakan kita hari ini akan bawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan keluarga kita pada masa akan datang. Raya kali ini raya yang kelima untuk kami bersama dengan penyimpan emas dalam bimbingan kami. Semoga raya kali ini juga lebih ramai keluarga akan mulakan perjalanan kaya dengan emas bersama dengan kami. Semoga usaha kami untuk bantu 10,000 penyimpan emas dalam bimbingan kami untuk tahun 2026 ini akan tercapai dengan lebih mudah dan kami doakan ibu ayah di luar sana yang nak mulakan simpanan emas boleh bermula hari ini. Jom ibu ayah mulai raya tahun ni kita all out simpan emas untuk keluarga kita.